Selain pada Supra MK4 ke, FF5 ke, Nissan Paladin ni antara kereta yang ramai gila peminat dia guys. Datang daripada Pasir Gudang, naik towing guys. Mari dengan body guys. Yang ini kita panggil Rocket Bunny punya body kit kot. Saya rasa lah dengan spoiler yang macam ni memang cantik. Hari ni dia nak buat simple-simple dia nak pasang underglow dengan kita. So kita tengok kita boleh buat underglow dia ke atau tak boleh guys. Jom kita pasang. Kalau korang boleh tengok dekat sini kan, dia mari dengan interior full carbon, dashboard carbon, konsol carbon, anything semua carbon. Roof spoiler pun carbon tau guys. Bila bagus. Sampaikan bumbung pun carbon guys. Ini dah betul-betul level kayangan punya setup guys. So guys, sekarang proses pemasangan semua dah siap. Sekarang ni technician kita tengah double check balik semua benda. Kita nak pastikan, make sure semua benda everything okay guys. So kita double check dulu lah. Untuk waktu sekarang kita tak boleh nak tunjukkan korang dia punya underglow macam mana guys, sebab matahari tengah terang. Tapi kalau korang nak tengok macam mana lepas kita dah pasang underglow ni, dia punya colour ke apa semua, korang kena cari kereta ni dekat mana-mana auto show yang terbesar. Kereta ni mesti ada. Kat situ korang boleh tengok macam mana underglow Soco Racing punya power guys. Guys, untuk kereta Paladin ni dah fully siap dah pun. Abang ni pun tengah main-main lagi dia punya setting dia. Tengok jap. Kalau korang boleh tengok dekat sini, abang ni tengah study lagi macam mana nak main dia punya colour, dia punya mood dia, everything lah dekat underglow punya app tu. So kalau korang berminat nak juga buat macam ni, boleh datang dekat Soco Racing. Harga dia 499, siap pasang guys. Berminat jumpa korang dekat Soco Racing. Bye guys.